Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr لكي نعمل عملا صالحا لوجهك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, sama ada tengah drive dalam kereta, dalam perjalanan pulang ke pejabat, perjalanan pulang ke rumah, dan ada yang mungkin baru lepas salat tarawih, dan di mana pun kita berada, kan, maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk sama-sama kita panjatkan syukur, kan, kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita hidup dan masih bernafas dalam bulan Ramadan, kan. Kita selalu ulang-ulang, kan, satu doa di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya, kan, Allah dah makbulkan doa itu, kan. Jadi maka bersyukurlah kita, kan, kerana dikurniakan nikmat, dipilih pada tahun ini untuk satu nikmat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, yang mana dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pada hari ini saya nak bawa sidang pendengar sekalian untuk satu renungan lah, kan. Mungkin dah beberapa hari kita lalu bulan Ramadan, kan. Mungkin kita masih konsisten dengan amal ibadah kita, dengan jaganya kita dari perkara-perkara haram, kan. Jadi satu benda yang kita nak renung pada hari ini, saya nak bawa satu hadis daripada Sayyidina Anas, kan, yang mengatakan bahawa takwa adalah satu elemen yang paling tinggi dan yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Kerana bila kita lihat dalam hadis ni, saya bacakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terjemah. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-layla abadan. فقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Dan hadis daripada Sayyidina Anas ni sangat memberikan satu definisi yang baru, kan, buat kita yang mungkin jarang dengar, kan, bahawa takwa itu adalah satu perkara yang sangat penting, dan perkara yang merupakan satu penilaian sebenar, dan bahawa macam mana kita lalui Ramadan, kan. Hadis ni menyebut bahawa ada 3 orang sahabat, saya ringkaskan. 3 orang sahabat ni pergi ke rumah-rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada isteri apa ibadah-ibadah Rasulullah, dan bila dengar tu confirm dah rasa kita kecil je, kan. Kita punya ibadah ni rasa rendahnya, kan, mana Rasulullah Nabi, kan. Jadi bila dengar macam tu, jadi terus 3 orang sahabat ni, kan, seorang kata tak apalah, aku nak semayang malam sepanjang hidup. Yang kedua kata apa pula? Yang kata tak apalah. Maknanya bila dengar ibadah yang Rasulullah buat tu, mereka nak compensate, kan, nak cover balik. Maknanya ngam ke tak dengan ibadah kita ni sikit sangat, kan. Nak cover dengan apa? Nak bagi masuk syurga ni, kan. Jadi yang kedua kata ana asumud dahra wala uftir, kan. Tak apalah, aku akan puasa sepanjang tahun. Tak ada hari yang tak puasa pun. Dan aku tak akan berbuka pun. Tuan-tuan bayangkan, kan,
Ini bukan cerita memudaratkan diri. Ini kita cerita tentang bahawa kan, keazaman kan, kesungguhan para sahabat ni kan, nak jadi macam Rasulullah kan. Jadi itu adalah antara benda yang terkeluar daripada mulut mereka. Dan ketiga kata apa? Ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Dan aku takkan mendekati wanita dah lepas ni. Kan? Bukan kata wanita tu teruk kan, tapi dengan dia jaga diri dia daripada wanita kan. Jadi dia rasa itu boleh membuatkan aku lebih bertakwa, lebih baik, lebih tinggi peluang untuk masuk syurga kan. Jadi Rasulullah pun datang. Rasulullah kata, kamu ke kata yang kata macam ni antum alladhina qultum kadha wa kadha, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. And sesungguhnya aku ni wallahi akulah antara kita, maknanya antara ramai ni akulah yang paling bertakwa, yang paling takutkan Allah. Tapi aku pun asumu wa uftir kan. Rasulullah kata aku pun berpuasa dan aku berbuka puasa kan. Wa usalli wa arqud, aku pun solat dan aku tidur kan. Wa atazawwajun nisaa, dan aku pun berkahwin dengan wanita kan. Maknanya nak kata aku buat semua benda ni macam manusia biasa, tapi aku juga orang yang paling bertakwa kan. Jadi kita nak sebutkan kat sini bahawa kan, ini adalah satu pengajaran yang besar lah yang disebutkan dalam hadis ni, bahawa yang menentukan takwa ataupun tak takwa seseorang itu bukanlah 100% bergantung kepada amalan kan. Jadi saya rasa saban tahun kan, setiap tahun bila kita lalu Ramadan kan, kita datang dengan satu azam, yalah kan, masuk Ramadan yang baru kita azam kata tak apalah, tahun ni tahun lepas mungkin khatam Quran baru sekali, tahun ni aku nak khatam 3-4 kali kan. Dan ada orang bila dengar kita ni azam masuk Ramadan nak khatam Quran, itu adalah satu benda yang besar bagi mereka kan. Ada orang mungkin Quran tak dibaca kan. Ada pernah saya dengar satu ceramah, nak kata ustaz ni dalam satu pejabat dengan beliau kan. Dia kata ada seorang kawannya dalam pejabat tu nampak macam, dalam office tu nampak macam orang yang baik, soleh kan, dan boleh mengimamkan solat lagi kan. Tapi bila tanya, saya memang tak pandai baca Quran, lalu kamu imam tu macam mana kan? Kata saya hafal je kan. Jadi bila kita kata target kita nak khatam Quran berkali-kali ganda, waktu biasalah cerita-cerita yang kita selalu dengar dalam bulan Ramadan kan. Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari, sebulan 60 kali kan. Jadi itu adalah satu benda yang meletakkan kita macam, ya Allah, kalaulah Imam Syafi'i tu kan khatam 60 kali dalam bulan puasa tu, aku yang mungkin sekali pun tak mampu kan, masuk syurga lah aku kan. Jadi benda tu mesti akan terlintas kan dalam jiwa kita. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang takwa ni, Allah pun sebut kan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi yang menentukan Ramadan kita berjaya atau tidak berjaya, mungkin kita dah lalu beberapa hari di bulan Ramadan ni, tapi jangan kita ukur semata-mata pada amalan-amalan kita kan. Jadi saya tertarik dengan satu formula yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan. Mungkin pernah kita dengar beliau digelar sebagai salah seorang daripada Khulafa' ar-Rasyidin yang kelima kan. Kata beliau, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail kan, والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. Kata beliau, takwa itu bukan sekadar puasa di siang hari dan mendirikan qiyamul lail atau menggabungkan kedua-dua amalan tersebut. Tapi takwa yang sebenar adalah tarku ma harram Allah, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan perkara yang difardukan. Kat sini saya nak kita sama-sama fokus kan.
Maknanya kita masuk dalam bulan Ramadan ni kan, bukan sekadar macam tak apalah, target aku khatam Quran settle kan, tarawih tiap malam settle, so okey lah aku punya Ramadan kan. Tapi apa yang saya rasa ini pun satu misconception lah, satu salah faham kan dalam masyarakat kita. Mungkin ada setengah orang yang dia merangkak-rangkak nak baca Quran kan. Jadi dia tak boleh nak jadikan khatam Quran itu sebagai satu target untuk dia kan. Jadi bila dia rasa macam satu nak kena khatam satu Quran barulah dikira Ramadan tu sebagai satu Ramadan yang berjaya, barulah dikira Ramadan tu diampunkan dosa. Bukan begitu tuan-tuan. Bukan begitu. Dalam dunia ni kan, setiap orang, setiap manusia dia ada journey dia sendiri dan dia ada perjalanan dia sendiri. Dia ada struggle dia sendiri kan. Macam mana kita nak kira kan seorang doktor yang on call pada waktu malam. Saya faham ada di luar sana doktor, saya pun doktor juga kan. Maknanya di malam-malam on call tu kita dah bagi tugas kan. Katakanlah kan, malam hari yang kita on call tu adalah malam Lailatul Qadar. Kita terlepas ke tuan-tuan? Tidak sama sekali. Ibadah kita on call tu, maknanya kata kalau kita tinggalkan ibadah itu, hilang tanggungjawab kita, itulah satu dosa kan. Maknanya kita dapat referral contohnya, ataupun guide kan, pengawal keselamatan, dia rasa tak apalah bulan Ramadan ni aku nak pergi solat tarawih, sedangkan waktu tu shift dia, tak boleh tinggal tuan-tuan. Itulah ibadahnya kan. Jadi takwa ni bukan sekadar diukur dari amalan seseorang, dia diukur daripada yang disebut oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tarku ma haramallah. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa kan. Sebelum ni saya sendiri pun kan, saya akui memang banyak dosa. Saya rasa setiap manusia kullu ibni Adam khata' kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari anak Adam itu adalah orang yang melakukan kesalahan, dan wa khairul khata' at-tawwabin kan. Orang yang sebaik-baik daripada ramai-ramai yang melakukan kesalahan ni, ramai daripada kita ni at-tawwabin, orang yang meminta taubat kan. Jadi tak kira tuan-tuan kan, ibu-ibu yang baru lepas bersalin kan, yang nak kena jaga anak kan, bayangkan tak sempat nak complete kan 30 hari di bulan Ramadan, tarawih kan. Puasa tu memang betul wajib kan. Jadi kita fokus dekat tarku ma haramallah wa ada'u mafturidallah kan. Kita tinggalkan perkara yang haram tu kan. Banyak benda lah kalau saya nak cerita benda yang haram ni, tuan-tuan pun dah tahu kan. Maknanya kalau kita tahu sebelum pada Ramadan kita dah melakukan perkara-perkara yang haram, baik kita scroll social media kan, maknanya nampak gambar-gambar perempuan, bagi lelaki tak boleh nak tengok, tak boleh nak lihat benda tu kan. Ataupun pergaulan kita dengan wanita, ataupun apa-apalah dosa-dosa kecil, mungkin kita je yang tahu kan, kita je yang tahu serba-serbi tu kan. Jadi fokus kita dekat bulan Ramadan ni bukan sekadar nak buat amalan semata-mata kan. Kita nak tinggalkan semua yang amalan-amalan buruk pada diri kita ini kan. Wa ada'u mafturidallah kan. Satu juga kan yang saya pernah juga dengar daripada kawan saya kan, ada setengah orang ni bila masuk bulan Ramadan kan, dia nampak orang pergi tarawih, dia pun pergi tarawih kan. Tapi subuh tu kadang tertinggal, Zuhur kadang sibuk di siang hari tinggal. Tak nak macam tu kan. Saya tahu di luar sana mungkin ramai yang masih struggle kan, nak jaga solat. Yalah kan, benda mungkin dah bagi setengah orang yang daripada kecil dah dididik dengan solat 5 waktu wajib kan. Jadi bagi setengah orang yang mungkin mak ayah dia tak solat, mak ayah dia tak betul-betul didik dia dalam keluarga yang betul-betul solat. Tak. Solat itu adalah satu benda yang besar tuan-tuan. Jadi itulah takwa dia. Itulah yang dinilai oleh Allah dalam journey dia dalam bulan Ramadan ni. Jadi macam mana pula orang yang free hair contohnya kan. Dia nak berubah dari tak pakai tudung kepada pakai tudung. Kita janganlah macam amboi kau start bulan puasa ni nak tudung pula. Tak, kita respect dia.
kita support dia kan, tapi sama sekali kita tidak menghalalkan ataupun kita tidak redha kan kepada orang yang melakukan maksiat. Tapi kalau kita nak berubah, kita support dia kan. Jadi satu benda yang mungkin kita boleh take home message pada hari ini adalah kan, usah kita selalu membandingkan kan ketakwaan ataupun tingginya darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada amalan-amalannya. Betul, memang kita perlu buat amalan-amalan tu kan. Mana yang mampu kita buat tarawih, kita solat malam, kita baca Quran. Itu satu benda yang memang saya rasa tak ada perdebatan di sini kan. Tapi bahkan diri kita pun kan, kalau kita macam mungkin timbul dalam hati kita kan, kita buat solat malam, kita baca Quran, dan kita tengok kawan-kawan office kita, oh aku bagus kan, maknanya at least aku takwa sikit pada dia. Tak, wal'iyazbillah kan, sama-sama kita jauhkan dari perasaan-perasaan macam tu lah kan. Jadi saya rasa berbaki Ramadan kan, beberapa hari lagi, mungkin inilah satu peluang yang sangat-sangat agung kan. Mungkin kita masuk ke 10 akhir Ramadan, sama-sama kita persiapkan diri untuk merebut kan malam Lailatul Qadar kan. Dan yang paling penting sekali kan, tarku ma harramallah wa ada'u mafturidullah. Dan dua benda ni jangan tinggal. Banyak solat-solat nawafil di bulan Ramadan, solat tarawih, amalan-amalan sunat, sedekah, zakat, semua itu betul kan. Itu semua adalah benda yang kita kena buat. Tapi pastikan Ramadan kali ini adalah momen penting dalam journey kita untuk berubah dari Muslim yang biasa-biasa pada Muslim yang lebih baik di pagi Syawal nanti. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.